Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Kolej Vokasional Pertanian Ceno, Pahang. Kolej Vokasional Pertanian Ceno mempunyai dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua warga kolej. Kolej Vokasional Pertanian Ceno merupakan kawasan larangan merokok. Untuk makluman, kolej ini dilengkapi dengan sistem kawalan keselamatan dan kemudahan kecemasan bagi menghadapi sebarang situasi yang tidak diingini. Sila berikan perhatian sepenuhnya kerana taklimat keselamatan ini amat penting sekiranya berlaku sebarang kecemasan di dalam kawasan kolej. Berikut merupakan tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kecemasan. Sekiranya anda terdengar loceng kecemasan berbunyi, anda hendaklah bertenang, menghentikan segala aktiviti dan menunggu arahan daripada pegawai atau petugas yang bertanggungjawab. Sila berikan keutamaan kepada warga emas, orang kurang upaya, wanita mengandung dan individu yang memerlukan bantuan. Sila kenal pasti pelan laluan kecemasan dan gunakan pintu keluar kecemasan yang telah ditetapkan. Ikuti tanda anak panah dan papan tanda arah laluan kecemasan. Bergerak dengan tenang dan teratur. Jangan berlari, menolak atau berpatah balik untuk mengambil barangan peribadi. Gunakan tangga kecemasan yang berhampiran dan pastikan anda bergerak secara teratur serta membantu individu yang memerlukan bantuan sepanjang proses pemindahan. Setelah tiba di tempat berkumpul, sila berada bersama kumpulan atau kelas masing-masing bagi tujuan semakan kehadiran. Jangan meninggalkan tempat berkumpul atau memasuki semula bangunan sehingga arahan selamat diberikan oleh pihak pengurusan kolej atau pasukan keselamatan. Sekiranya terdapat individu yang hilang, tercedera atau masih berada di dalam bangunan, maklumkan segera kepada petugas kecemasan. Jangan memasuki semula bangunan untuk melakukan tindakan menyelamat. Semoga taklimat keselamatan ini memberikan panduan yang jelas kepada anda dalam menghadapi sebarang situasi. Kecemasan, kerjasama dan keprihatinan anda amat dihargai. Utamakan keselamatan dan patuhi setiap arahan yang diberikan. Sekian, terima kasih.